Okay, jadi okay guys, jadi hari ni kita akan cerita tentang program Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi tau. Jadi, terima kasih kepada Zikrillah 9898. Hai, selamat datang. Kepada Kashfi Raudah. Kashfi Raudah. Sedap nama itu. Jadi, kita ada juga Marudin dan juga Sup. Wah. Hai Sup. Sup ke Sap sebutannya tu? SUP. Okey. Cik Ana. Okey, jadi jangan lupa share dan juga share kepada rakan-rakan korang yang nak tahu lebih lanjut tentang program Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Okey, jadi kita tunggu mungkin around 5 minit lagi baru kita akan start lah kita punya sesi, orang kata kita punya sesi penyampaian maklumat kita lah, kita punya informasi kita. Okey, sebelum tu terima kasih Alia. Hai Alia. Okey guys, kepada yang baru masuk, jadi selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi yang baru masuk. Jadi untuk yang tak tahu, jadi sesi live kali ni kita akan cerita more kepada kos ataupun program Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi, iaitu salah satu kos Tamhidi adalah salah satu kos asasi, maafkan saya, salah satu kos asasi di USIM. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, jadi korang kena share dan ajak ramai-ramai lagi kawan-kawan korang untuk kita sama-sama mendengar dan dapatkan beberapa informasi yang menarik dan yang mungkin membantu untuk rakan-rakan anda dalam mengisi UPU online nanti. Okey. Jadi sebelum tu jangan lupa kita tap-tap screen guys. Mana tahu kita boleh naik FYP kan. Jadi ramai lagi yang boleh join kita punya live pada pagi ni. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, insyaAllah kita akan mulakan pada pagi ni. Jadi, saya ulang balik pada awal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang sudi hadir ke sesi kenali program Tamhidi Asasi Sains Fizikal dan Teknologi. Okey. Pada pagi ini, seperti yang saya katakan tadi, Alhamdulillah pada pagi ini kita akan ceritakan tentang serba sedikit mengenai apakah itu Tamhidi, apakah itu khususnya kepada kos pada hari ini, iaitu kursus program Sains Fizikal dan Teknologi. Jadi, tanpa kita berlengahkan masa lagi, hari ini saya bawakan seorang wakil ataupun boleh saya katakan seseorang yang cukup saya kenali sebenarnya. Merupakan seorang pensyarah dan juga penyelaras di Pusat Tamhidi USIM yang saya perkenalkan Puan Halimatun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam. Saya agak terkejut jumpa Iqbal hari ini sebab Iqbal ni merupakan bekas pelajar saya di Tamhidi TSFT. Soalan-soalan kita berjumpa berdua ni kan. Nanti saya akan tanya pula soalan dengan Iqbal. Iqbal apa sihat? Alhamdulillah, madam sihat. Saya panggil madam. Boleh saya boleh, panggil madam? boleh panggil je madam. Sebab sebelum ni macam yang madam bagi tahu, saya merupakan alumni TSFT dan madam pula memang mengajar saya sebelum ni. Jadi saya dah terbiasa panggil ni kebetulan kebetulan. kita tak ada kata rancang apa-apa. Kita jumpa pun tadi kan. Baru sebab kita pun dah lama tak jumpa kan. Jadi bila sembang tu macam ini dah jadi throwback kita. Macam nak kena open table ni. Gitu. Tiba-tiba mengimbau kisah silam pula kan masa kat Tamhidi kan. Terima kasihlah Iqbal Masih ingat kat saya Alhamdulillah masih ingat. Takkan saya lupa madam. Mana boleh lupa pensyarah-pensyarah saya yang dah orang kata bertungkus lumus mengajar saya sehinggalah saya dapat di mana saya sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh madam, saya nak tanya dulu dah. Madam tadi datang sini naik apa?
saya naik apa naik kereta. Naik kereta. Naik kereta. Sebabnya tadi saya nak datang sini, saya naik motor. Okey. Lepas tu kebetulan pula hujan pagi tadi tu. Ya Rabbi, hujan. Macam tu lah sebab kita punya orang kata apa, dugaan dan juga ujian lah pada pagi Khamis ini. Ya Allah. Tak, hujan tak kena hujan ke? Saya sempat berhenti kejap dekat bus stop tadi. Sebab berhenti dekat bus stop tadi, bus stop depan KKSC tu. Saya pula tadi nak turun nak dah parking tadi, kebetulan pula ada anjing 5 ekor dekat luar. Ada. Betul saya nak keluar je, alamak takut kena kejar kan. Saya kena keluar sekarang juga ni. Tu yang sampai awal tu kat sini. Jadi tak apalah, okey je kan. Tak pernah lagi saya nampak anjing berkeliaran kat luar. Hari ni tiba-tiba pula ada kan. Tapi tak apalah, mungkin dia pun nak dengar juga rakaman kita hari ni. Mungkin. Aduh. Assalamualaikum. Ada Okey, komen okey. ke? Dah ada komen daripada Marudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Ustaz Iqbal, ya betul. Okey, jadi mungkin kita boleh teruskan kepada agenda kita pada pagi ni. Okey, sebelum tu mungkin ada antara viewers, ada antara penonton kita yang masih lagi belum kenal ataupun belum tahu apa sebenarnya Tamhidi tu kan. Jadi boleh tak Madam explainkan serba sedikitlah secara ringkas apa tu Tamhidi sebenarnya? Okey, Tamhidi. Tamhidi merupakan ungkapan daripada bahasa Arab iaitu persediaan. Okey, persediaan. Kalau di USIM ni kita ada pusat Tamhidi ataupun pusat asasi lah. Pusat asasi yang mana kita untuk lepasan SPM yang untuk join program-program di Tamhidi sendiri. Dan Tamhidi telah ditubuhkan pada tahun 2004 lah. 2004. Pada asalnya dekat KPTN Bangi. KPTN Bangi kemudian telah berpindah ke USIM lah pada tahun 2005 kot, tak saya lah. Macam tu. Jadinya Madam, asasi maafkan saya. Tamhidi Allah. bukan tahmidi, Tamhidi. Takut nanti macam orang salah sebut kan. Tahmidi dengan Tamhidi tu dia punya maksud dia berlainan tau dua-dua. Kita sebut Tamhidi. Maafkan saya Madam, tadi saya tersasul sebab saya baca komen tadi. Macam asasi kan? Betul. Kita memang asasi. Nama kita special. Dekat USIM ni special sikit, dia Tamhidi. Pusat Tamhidi tu asasi. Jadi itulah kita punya keunikan di USIM. Jadi macam tadi Madam dah bagi tahu, kira Tamhidi ni sudah ada sejak 2004. Ya, betul. Jadi saya nak tanyalah. Madam dah jadi pensyarah Tamhidi ni berapa tahun Madam? Agak-agak berapa tahun? Kalau ikut pada saya, lepas tambah tolak darab bagi, alif tendang waw tendang ya, saya rasa baru dalam 10 tahun. Oh, 10? Okey. Alhamdulillah saya dah berada di Tamhidi since 2005. 2005? 2005? Ya, dah 21 tahun saya di Tamhidi. 21 guys 21 tu Awak umur berapa? Ngam-ngam tahun ni umur saya 21. Sebab saya lahir 2005. Alamak kantoi lah. Alamak kantoi. Sorry saya tak bermaksud untuk menyebut tahun. Saya pun tak tahu you lahir tahun bila. Tapi memang tahun 2005 lah saya masuk. Dan alhamdulillah saya menyaksikan sendirilah Tamhidi itu berkembang dengan jayanya. Awal-awal 2005 tu saya masih mengenali pelajar-pelajar saya sebab pelajar tak ramai kan. Tapi pelajar-pelajar kita sekarang ni semakin ramai, bertambah dan berkembang dengan jayanya, dan bertambah juga lecturer dan sebagainya. Dan saya melihat sendiri itu perkembangan yang sangat positif lah di Tamhidi. Nampak guys, maksudnya kita bawa orang yang betul guys hari ni. Sebab banyak yang kita dapat korek nanti kan. Nak korek dah boleh, sikit-sikit boleh. Nak cerita sikit boleh. Okey Madam. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, macam kita tahu dekat Malaysia ni asasi banyak. Kan kita ada asasi dekat universiti ni, universiti A, universiti B dan banyak lagi. Dan dekat USIM pun kita ada asasi kita sendiri iaitu Tamhidi kan. Jadi saya nak tanya, Tamhidi ni dia dikira asasi terbuka ataupun tertutup? Okey, Tamhidi, pusat Tamhidi di USIM kita adalah asasi yang tertutup. Yang mana kita menyediakan pelajar-pelajar ni iaitu feeder kepada fakulti di USIM. Feeder kepada fakulti-fakulti USIM. Okey, untuk TSFT ni fakulti-fakulti yang pelajar-pelajar ni laluan dia kepada dua fakulti lah, FST dengan FKAP lah untuk TSFT. Maksudnya tertutup lah.
Maksudnya jika pelajar-pelajar yang masuk pada Tamhidi ni, dia kira macam satu kaki dah masuk USIM dah. Universiti dah. Kiranya dah selamat lah kan. Kalau pointer okey, menepasi syarat, akan masuk pada degree lah. So tidak memerlukan. Jadi maksudnya pelajar-pelajar ni bila di Tamhidi, tak perlu memohon ke UPU lah untuk ke fakulti. Okey, faham. Jadi guys, sebab tadi saya perasan juga kan, sebenarnya ada komen tadi tanya, lepas Tamhidi memang auto masuk degree. Boleh saya katakan ya, tapi Mengikut syarat. mengikut kepada syarat ikut kos yang awak yang korang pilih lah. Sebabnya Mesti lulus. sebab macam sebabnya kalau saya cerita pengalaman saya sebagai seorang alumni kira mungkin boleh saya kata saya Ada banyak benda nak tanya Akibah ni juga. tak apa, nanti kita nanti. Okey. Nanti kita nanti ya. Okey. Yang macam tadi saya nak cerita yang pasal ni masuk terus ke degree tu. Kan dia untuk Tamhidi ni kita ada satu sistem khas tau untuk korang pilih kos mana korang nak ambil waktu degree nanti. Dia bukan macam yang lain-lain tu, kadang tu kita kena isi UPU dan yang lain-lain kan. Tapi lepas je Tamhidi, khususnya macam saya adalah Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi TSFT. Jadi saya punya orang kata feeder saya adalah kedua fakulti, iaitu Fakulti Sains Teknologi FST dan juga Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina FKAB. Yang macam sekarang saya lah. Sekarang saya merupakan pelajar FKAB, madam. Ambil kos apa? Saya sekarang ambil kos ijazah sarjana muda Allah. Ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik dengan kepujian. Alhamdulillah. Jadi maksudnya inilah produk Tamhidi TSFT ya. Okey dah, kita terus lagi. Kan? Mungkin kita boleh tengok komen dulu, boleh tak madam? Boleh. Kita Ada orang komen ke? Mesti ada komen kan? Apa yang dia komen? Boleh. Okey, ni. Okey. Yang ni menarik madam. Apa dia? Ni daripada saya tak tahulah dia punya nama account ni sebab keluar nama bintang dia simbol star tu. Bintang lah, bintang. Okey, saya panggil bintang Okey. SPM wajib ambil bahasa Arab ke nak masuk USIM? Okey, inilah saya nak tekankan di sini. Okey, alhamdulillah TSFT telah membuka ruang kepada semua pelajar-pelajar lepasan SPM tidak mengira yang ada bahasa Arab ataupun tidak ada bahasa Arab. Maknanya pelajar-pelajar yang tidak ada bahasa Arab pun boleh jadi pelajar-pelajar pusat Tamhidi TSFT sahajalah. TSFT Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi daripada semua sekolah lah. Maknanya kita buka untuk pelajar lepas SPM yang tidak ada bahasa Arab dan juga yang ada bahasa Arab. Wah, maksudnya boleh saya kata makin mudah kita nak masuk dalam pilihan kos tu. Kita ada peluang. Kita nak bagi peluang pada pelajar lah untuk merasai sendiri. Yang penting adalah aliran sains, aliran sains dan daripada sekolah-sekolah lah. Mengikut syarat-syarat yang ada dalam kita punya website lah. Boleh tengok website kita. Jadi Meda contohlah kalau macam zaman saya dulu waktu isi UPU tu saya ambil fizik, masa saya SPM lah, saya ambil fizik, kimia dengan sains komputer. Jadi pada waktu tu mungkin orang kata macam logik lah kan, sebab saya ambil sains komputer masuk teknologi. Jadi kalau macam orang yang tak ambil sains komputer, mungkin dia ambil biologi ke ataupun mungkin dia ambil account ke ataupun subjek-subjek lain, boleh ke agak-agak untuk mohon? Yang penting dia kena ada sains lah, aliran sains lah, fizik, kimia, bio, tak ada bio pun boleh. Dan juga aliran sains komputer. Kat sekolah kan ada aliran sains komputer semua tu kan. Aliran kejuruteraan semua tu boleh masuk lah, boleh join. Dan mesti kena ada pendidikan Islam lah. Kena ada pendidikan Islam. Kita tak ada bahasa Arab tapi kita perlu masuk untuk kena ada pendidikan Islam. Okay, faham. Aliran sains dan pendidikan Islam. Jadi madam, kalau macam saya dulu mungkin sebab kita orang kata ada perubahan-perubahan dari biasalah, perubahan tu biasalah kan. Betul. Jadi macam saya dulu bahasa Arab adalah keperluan. Jadi macam sekarang kita bahasa Arab tu kira kita dah tak ada kan. Maksudnya syarat untuk bahasa Arab tu dah tak ada. Jadi adakah pelajar-pelajar baru nanti akan stay belajar bahasa Arab juga? Ya, apabila dah masuk kita dah jadi pelajar pusat Tamhidi, pelajar-pelajar ni perlu mesti belajar bahasa Arab. Tamhidi sepanjang pengajian selama setahun. Tapi jangan risau sebab subjek bahasa Arab ni adalah boleh dibelajar ataupun dipelajari oleh pelajar-pelajar yang tidak ada basic bahasa Arab. Jadi jangan risaulah sebab kita ada tenaga pengajar yang memang hebat-hebat belaka yang boleh ajar pelajar-pelajar inilah.
So satu kelebihan kepada kita lah, kelebihan pada pelajar-pelajar ni, sebab pelajar-pelajar boleh belajar bahasa Arab. Bahasa Arab kan bahasa Al-Quran, bahasa syurga kan. Jadi ambil peluang ni lah. Jadi at least selain daripada kita mahir dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan, kita boleh belajar dalam bahasa Arab lah. Ush, menarik guys. Memang menarik. Memang menarik kan. Sebabnya tadi sebenarnya sebelum live tadi saya ada sembang juga dengan Madam. Saya ada tanya juga subjek bahasa Arab tu yang macam mana kan. Memang boleh saya kata orang kata beginner friendly. Sangat mudah. Jadi insya-Allah mudah, dan orang kata kalau kita cuba nak belajar, kita berusaha, insya-Allah kita boleh dapat lah kan. Jadi saya perasan tadi ada satu komen tadi daripada mungkin saya rasa ni adalah parent lah kot. Daripada Fiza Hafizah. Okey. Adakah selepas selesai tamhidi, adakah pelajar atau pihak USIM yang akan tetapkan fakulti atau jurusan? Okey, pelajar-pelajar ni selalunya akan diberi pilihan lah. Dia kena pilih mana-mana degree lah, khusus yang dia nak kan, program-program dia nak lah. Jadi tidak melalui UPU lah. Jadi semasa di tamhidi sendiri dia dah pilih mana-mana pilihan lah. Maksudnya dia ke fakulti di USIM. Jadinya umpamanya senang cerita lah, kita sendiri yang memilih guys. Kita sendiri yang kita pilih nak masuk kos apa, nak masuk, kalau macam dekat sekarang ni kita tamhidi sains fizikal. Jadi sains fizikal dia punya feeder dia adalah kepada dua fakulti, iaitu FKAB dan juga FST. Okey, lagi satu Iqbal, yang bagusnya sebelum pelajar-pelajar ni decide untuk pilih fakulti mana dia nak ataupun program dia nak tu, kita dah diorang akan diberi taklimat lah oleh mana-mana fakulti untuk memperkenalkan diorang punya program-program di fakulti, supaya pelajar-pelajar ni lebih jelas, lebih faham apa yang diorang nak lah. Sebab pelajar-pelajar ni masa mula-mula tu, masa masuk tamhidi tu mula-mula macam dia macam tak tahu nak pergi mana kan. Jadi dia dah macam bila dah SEM 2 tu, mungkin dia nampak laluan tu, dia nak pergi mana. Dan kita bawa juga kita bawa jugalah daripada fakulti-fakulti untuk perkenalkan lah fakulti dan khusus atau program-program mereka, supaya pelajar-pelajar ni boleh pilih lah program-program yang di fakulti-fakulti lah. So that's why pelajar-pelajar ni rasanya tidak ada isu ataupun masalah untuk memilih program. Dan pemilihan tu adalah berdasarkan pada fakulti itu sendirilah. Fakulti yang akan menentukan pelajar-pelajar dia. Sebab di peringkat kita sediakan pelajar, kita sediakan pelajar-pelajar tamhidi itu, tapi di fakulti mereka sendiri akan memilih pelajar-pelajar inilah. Orang kata dia masih lagi akan mengikut kepada kelayakan dan juga syarat requirement tu lah, untuk kita melayakkan diri kita untuk masuk ke kos tersebut. Okey, sorry Madam. Ada satu komen ni memang menarik minat saya lah. Okey, apa yang tu? Daripada Edina lagi. Bahasa Edina, okey. Aku Madam kenal ke? Ini mana tahu. Okey, bahasa pengantar ketika kuliah di USIM, bahasa Arab atau bahasa Inggeris Madam? Kita campur. Campur. Tapi jangan risau kalau macam normally campur lah. Maksudnya bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu pun ada. Campur. Dia tak ada masalah lah untuk faham. Kalau katakanlah kalau kelas bahasa Arab tu pun mungkin ada pengajar cakap bahasa Arab sikit, tapi tak ada hal, sebab kita punya lecturer, cikgu kita bukan orang tempatan je. Jadi tak ada masalah tu, isu tu lah. Saya tahu pelajar-pelajar ni macam takut kan nak belajar bahasa Arab, tapi jangan risau sebab dekat sekolah dengan dekat universiti lain tau. Belajar bahasa Arab di sekolah dengan dekat universiti lain, sebab di universiti ni di tamhidi kita ada sediakan aktiviti untuk pelajar, supaya pelajar-pelajar ni boleh belajar dalam bahasa-bahasa, contoh bahasa Inggeris, bahasa Arab lah kan. Jadi skill tu kita lebih kepada skill ataupun pemahaman. It's not based on papers semata-mata kan. Jadi very fun lah, maksudnya seronok lah belajar di tamhidi sebenarnya. Jadi pelajar ni dia tak stres. Dia stres mungkin di tamhidi kita agak pack lah. Cuma dia memang pelajar-pelajar ni dia tidak terbeban lah. Jadi begitulah guys. Sebabnya dekat tamhidi ni setahun je tau. Dia tempoh masa setahun. Jadi sebab itu dia punya jadual dia akan mungkin saya boleh kata sedikit pack lah. Boleh kata hari-hari ada kelas. Isnin tapi Khamis, ada juga waktu tak ada kelas juga. Tapi dia punya kelasnya tu untuk pengetahuan semua,
jadual di Tamhidi, dia punya jadual tu lebih kurang macam degree tau. Maksudnya kadang tu boleh jadi satu hari tu mungkin ada 2 kelas je. Lepas tu 2 kelas tu pun mungkin sejam-sejam. Gitu. Jadi umpamanya bila korang masuk Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi ni, korang dapat merasai sendiri macam mana orang kata macam pra-university. Macam mana korang punya untuk supaya bila masuk degree nanti ke alam degree di USIM, korang dah boleh adapt dah dengan orang kata suasana persediaan masa untuk jadual kelas korang nanti. Okey. Itu sebabnya bila kita pemilihan kepada lepas SPM tu, dia ada kelebihan lah. Semua ada kelebihan sebenarnya. Bila kita apply masuk ke asasi ataupun di Tamhidi lah, kita dah merasai suasana di universiti. Dia macam you are our student. Kita student pelajar-pelajar Tamhidi ni. Jadi dapat merasai sendiri suasana yang kondusif di Tamhidi, di USIM. So dia lain lah. Feel dia lain. Jadi satu kelebihan daripada pelajar-pelajar di Tamhidi lah, di USIM, kampus yang merakah. Sebabnya kebetulan pula kalau korang masuk Tamhidi Sains Fizikal Teknologi ni, korang akan disediakan kolej kediaman tau. Kolej kediaman tu dipanggil Kolej Kediaman 1, KK1. Dan KK1 ni pun memang berada di dalam USIM. Jadi umpamanya daripada awal lagi korang dah boleh rasa vibe USIM ataupun vibe university tu sendiri. Iqbal, saya sebenarnya bila cakap pasal KK1 ni, apa yang saya suka adalah lobby tu macam 5-star hotel. Cantik. dia ada sofa kan. Bila masuk tu kan kita ini apa, kolej kediaman ke kan. Dia macam vibe dia lain tau. So bila masuk tu macam selesa kan. Dan kita ada kafe. Ini dari segi kemudahan yang ada disediakan oleh USIM sendirilah. Jadi pelajar-pelajar Tamhidi yang belajar di USIM ditempatkan di KK1 untuk sekarang ni. Jadi pelajar-pelajar ni lebih dekatlah dengan kita. Jadi bila diorang nak buat aktiviti apa-apa dalam USIM sendiri, dalam kampus tu sendiri. Jadi gitulah guys, dia punya feeling ataupun vibe yang kita akan dapat bila kita masuk, bila kita bergelar sebagai pelajar program Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Hari tu Iqbal duduk kat dalam KK1? Saya duduk KK1 dulu. Oh ya ke? Tapi masa tu pelajar tak ramai kan? Masa tu boleh saya kata banyak kosong lah. Dia ramai tapi still ada bilik kosong lah pada waktu tu. Still ada ni lah. Okay, tapi seronok belajar. Seronok duduk dekat asrama tu. Dekat asrama saya boleh kata tak tahu, mungkin sebab saya dulu pun memang duduk asrama. Jadi bila saya masuk asrama, saya rasa macam wah, inilah asrama universiti. Macam ni dia punya feeling dia. Tapi dia tak ada prep semua tak ada kan? Prep tak ada. Tak ada universiti. Kita dah besar. Tak ada macam asrama sekolah. Okey, kita teruskan yang lain. Saya ada satu soalan ni. Umpama tadi kan macam Medan kata, bila kita masuk Tamhidi ni, umpamanya satu kaki kita dah di dalam universiti, betul tak? Betul. Jadi bila kebiasaannya bila kita yang nak melangkah daripada ke degree, macam saya sekarang, antara yang kita mungkin orang kata mungkin risaukan ataupun fikirkan adalah dari segi mungkin daripada yuran pendidikan dan semua tu kan. Jadi kalau untuk Tamhidi ni, yang Tamhidi iaitu asasi di USIM, ada tak apa-apa inisiatif macam bantuan kewangan ataupun beasiswa kepada bakal pelajar Tamhidi? Okey, tentang yuran sebagainya untuk pelajar-pelajar yang layak lah boleh memohon untuk BKA USIM. Kita ada inilah untuk pelajar-pelajar yang layak lah. Dan juga dalam masa sama kita boleh juga mohon untuk PWZ ataupun Pusat Zakat dan Wakaf USIM. Jadi pelajar-pelajar ni insya-Allah kita bantulah dari segi kewangan dan sebagainya. So jangan risaulah. Insya-Allah. Maksudnya guys, boleh saya katakan berkaitan dengan kos pendidikan, boleh saya katakan no issue lah. Bila korang masuk ke Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi di USIM guys. Okey. Kita tengok dekat dalam komen dulu boleh? Okay. Sekejap ya. Saya tengok mana soalan. Okey.
ijazah apa yang ditawarkan selepas Tamhidi Sains Fizikal? Okey, macam saya kata, kita pelajar-pelajar ni adalah feeder kepada fakulti-fakulti di USIM. So, untuk TSFT, saya sebut nama pendek lah TSFT nama panjang dia Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Okey, untuk TSFT ni, laluan dia adalah kepada dua fakulti di USIM, iaitu pertama adalah Fakulti Sains Teknologi, yang kedua adalah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Okey, kalau di FST tu kita ada mereka ada beberapa program lah yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar lepasan SPM, lepasan lepasan Tamhidi, iaitu antaranya adalah Sains Komputer, Keselamatan dan Jaminan Maklumat. Kedua adalah Fizik Gunaan, Teknologi Kimia Industri. Okey. Lepas tu kita ada Sains Teori, kita ada Kejuruteraan Elektronik tu under FKB. FKB tu adalah Fakulti Kejuruteraan Alam Bina, Seni Bina, Seni Bina, Teknologi Industri Makanan, Industri Kesihatan. Kalau FSC tu ada 7 program. Kalau FKB kita ada 3 program. 3. Jadi pelajar-pelajar ni memang itulah laluan dia. Pelajar-pelajar TSFT tu sendirilah. Jadi tu guys, dia punya orang kata kos atau ijazah yang ada dekat orang kata kita punya sambungan dia. Maksudnya daripada Tamhidi Sains Fizikal ke degree nanti. Okey, cuba saya nak tambah sikit. Pelajar-pelajar ni dia tidak ada bahasa Arab kan. So tapi nanti nak masuk ke degree, mereka ni perlu ambil IKLA lah. IKLA ni adalah satu badan peperiksaan bahasa Arab. Yang mana pelajar-pelajar ni bukan pelajar-pelajar lepasan Tamhidi saja, tapi semua pelajar-pelajar yang nak masuk ke degree. Mereka kena ambil ni lah exam. Tapi jangan risau sebab exam ni dia tak tengok sangat pun grade berapa, band berapa kan. Jadi dia akan masuk kepada mana-mana program lah. Okey madam. Tadi kita dah cerita banyak pasal kos semua tu kan. Kita dah tanya pasal ijazah, degree pun semua kita dah tanya tadi. Jadi mungkin kita nak orang kata saya sebenarnya saya terfikir juga tau. Apa yang membuatkan Tamhidi Sains Fizikal ni sangat unik dekat USIM ni sebenarnya? Okey, apa yang unik pertama sekali di USIM saya sebut di Tamhidi lah, di pusat Tamhidi USIM, adalah di mana kita implement integrasi nakli akli. Apa itu integrasi nakli akli di USIM? Yang mana di samping menekankan pada aspek-aspek sasiah dan juga kurikulum. Okey, maksudnya pelajar-pelajar ni selain daripada belajar, kita nak diorang bersasiah yang baguslah, adab dan segalanya, dengan tujuan untuk melahirkan graduan-graduan yang berilmu dan juga beretika dalam pelbagai bidang lah. Bila keluar nanti kita nak nama USIM tu harum, maksudnya terkenal. Kita nak pelajar-pelajar ni produk-produk di Tamhidi. Okey, ke degree nanti kita nak pelajar-pelajar ni disediakan dengan pelbagai dengan ilmu-ilmu nakli akli itu sendiri. Even dalam syllabus pun kita ada terapkan juga ilmu nakli akli. Yang mana itulah uniknya. Yang kedua adalah satu lagi yang bagus yang untuk maklumat Iqbal TSFT kita dah ada akreditasi penuh MQA. Yang mana kita dah diluluskan pada tahun 2021. Kita adalah antara asasi yang awal lah. MQA kita dah ada MQA. Dan lagi satu adalah pelajar-pelajar ni telah disediakan lah bidang-bidang ataupun subjek-subjek untuk disediakan kepada fakulti-fakulti itu sendiri. Jadi itulah antara unik yang uniknya pusat Tamhidi itulah. Sangat unik guys apa yang ada di Tamhidi. Okey, saya ada soalan ke? Ada satu komen ni daripada ada satu soalan lah kan daripada Nazimah Muhammad Isa. Macam mana nak apply? Okey, cara nak apply masuk ke Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi ni. Okey, korang buka UPU online. Okey, lepas tu EC dekat bahagian isi tu. Jadi korang search Tamhidi tau. Tamhidi. 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 Sebabnya bila korang search Tamhidi, memang semua kos tu adalah di USIM sahaja. Jadi korang ambil Tamhidi, cari yang Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi dan pastikan itu adalah pilihan pertama korang. Di apabila isi UPU online. USIM pilihan pertama. Kita punya hashtag kita. Iqbal dulu apply USIM pilihan pertama kan? Ya.
Untuk mengetahui semua, waktu saya lepas SPM tu, ni kalau saya nak cerita sikit lah. Waktu saya lepas SPM tu, saya survey juga nak masuk apa, nak masuk apa. Okey. Lepas tu saya tengok, Tamidi ni macam best. Jadi, pada kali pertama isi UPU tu, saya dah letak dah Tamidi tu nombor 1. Dan bila kali kedua, orang kata kali kedua nak isi UPU balik, macam orang kata update, saya tak update pun. Tak update kan? Saya tak update. Jadi memang daripada pilihan saya yang kali pertama tu, jadi itu je lah apa yang dapat. Dan alhamdulillah saya dapat pilihan pertama saya guys, iaitu Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Maknanya tak berubah fikiran lah, sebab kita bila kita isi UPU tu kan, mula-mula macam testing kan, tengok mana-mana, sebab dia punya tempoh untuk mengisi tu kan lama. Betul. Semasa dalam tempoh lama tu kemungkinan mungkin akan berubah fikiran kan. Tapi saya nampak Iqbal tetap dengan pilihan pertama SIM kan, betul tak? Jadi alhamdulillah lah, sekarang dah masuk kepada degree di FKAP kan. Jadi gitulah guys. Tahun 2023. Saya 2023. 23. Itu antara TSFT pada yelah betul 2023. Betul, saya ingat lagi. Sebab batch saya adalah batch 23 24. So betul lah 2023. Ada berapa kumpulan masa tu? Saya waktu tu sebab bila korang ni yang menarik lagi, bila kat dalam Tamhidi ni, korang akan dibahagikan ikut kelas tutorial tau. Dia umpamanya satu kos yang besar, tapi dia akan ada kumpulan-kumpulan yang kecil-kecil gitu. Jadi Mudahlah lecturer nak jadi pantau. mudah untuk lecturer get into ataupun nak uruskan lah pelajar-pelajar ni. Jadi macam saya dulu, pada zaman saya ada 11 kumpulan tutorial. 11 ke 12 saya tak ingat, 11 atau 12 lah. Yang confirm 11, tak sure 12. Gitu. Saya nak tambah sikit tentang keunikan di Tamhidi. Bila kita ada kumpulan kecil-kecil ni kan, jadi lecturer boleh pantau pelajar dengan mudah dan sebagainya lah. Okey. Yang menarik uniknya Tamhidi ni sebab kita ada program tutulis. Program tutulis ni mana kita ada mentor dan mentee. So mentor mentee ni maksudnya lecturer akan ada anak-anak lah, maksudnya pelajar-pelajar di bawah. Setiap pantauan kepada mentor tu adalah pengajar ataupun lecturer ataupun ni lah. Okey. Jadi itulah uniknya di Tamhidi lah. Maknanya selain daripada kita dengan lecturer kita yang mengajar subjek-subjek tertentu, tapi kita juga ada ada mentor. Kalau yelah ada mentor, macam kalau kat MSM tu kita ada homeroom kan. Tapi kita ada mentor. Mentor ni memang membantulah untuk membantu dan membantu pelajar-pelajar jika ada masalah ke apa kan. So itu yang uniknya Tamhidi lah. Okey madam. Ada satu soalan ni. Agak ada soalan lagi ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syarat nak masuk Tamhidi ni macam mana? Dari segi merit ke macam mana? Kalau memang semua masuk mana-mana universiti pun kita ikut merit. Okey. Tapi di USIM pun sama jugalah. Kalau tengok, saya pun tak tahu dia berapa, saya rasa macam lebih kurang tengok kepada kursus ataupun tengok pada program merit tu kan. Lagi satu adalah kita apa soalan dia? Syarat nak masuk tu. Syarat Dari segi masuk merit lah. macam tu. Dari segi merit kan. Jadi apply je. Contoh syarat, kalau ikutkan syarat, semua subjek-subjek tu kita minimum adalah C. Macam sains, matematik, fizik, kimia, semua C lah. Termasuk dengan pendidikan Islam pun C juga minimum. Saya minta lah kepada pengunjung, pada korang semua untuk pergi kepada website kita, website Tamhidi, untuk melihat sendiri, ataupun kita ada brochure. You boleh tengok sendiri apa syarat-syarat kenaikan kemasukan, syarat-syarat minimum, insya-Allah lah. Jadi guys, nak kata sebenarnya nak masuk Tamhidi ni mudah guys. Jadi ramai-ramai kita mohon, korang ajak kawan-kawan korang, sama-sama mohon. Mana tahu korang dapat masuk universiti, orang kata masuk sambung belajar sekali kan. Sebab macam saya dulu, saya kata medium, sebenarnya saya agak sedih medium. Kenapa? Sebab waktu zaman saya dulu, saya seorang je daripada sekolah saya. Okey. Daripada sekolah saya tu saya seorang. Lepas tu yang lain tu adalah, tapi dia kos lain. Gitu. Tapi tak ada isu, tak ada masalah kan. Bila dah masuk mesin tu, kawan-kawan semua supportive kan. Betul. Macam semua okey kan. Tapi itu yang menariknya, sebab bila kita masuk Tamhidi ni kan asasi. Jadi dia akan open dekat satu Malaysia. Dan macam sekarang ni pun kita open juga kepada pelajar antarabangsa, betul tak madam? Kan?
Jadi kita dapat kenal lagi ramai orang. Jadi daripada awal lagi kita dah kenal ramai orang yang daripada berbagai negeri dan macam-macam. Kita orang kata dapat culture exchange lah. Culture exchange. Oh, saya punya tersasar bahasa Inggeris. Okey. Bila? Ada soalan lagi? Okey. Okey, mungkin kita pergi pada soalan yang lain pula, Midam. Okey, boleh. Okey, bagaimana Tamidi Sains Fizikal ni dapat kira bina asas yang kukuh lah dalam bidang sains dan teknologi ni untuk para pelajar ni sebelum diorang nak orang kata nak melangkah ke alam degree nanti. Okey, apabila pelajar-pelajar ni berada di Tamidi, kita memang mereka akan belajarlah subjek-subjek sains terutamanya sebab mereka ni pelajaran sains. Jadi mereka akan belajar fizik, kimia, maths, okey, dan subjek komputer. Jadi subjek komputer pun mereka akan belajar programming, okey. Dan yang menariknya nanti bila maksudnya apa tadi? Keluar daripada Tamidi ke macam mana? Maksudnya daripada Tamidi nak ke degree tu. Okey. Jadi persediaan Tamidi itulah. Kita pun memang feeder kepada fakulti. Jadi pelajar-pelajar ni daripada Tamidi tu kita dah sediakan semua keperluan yang mantap lah. Okey, aliran sains tu. Dan mereka masuk kepada mana-mana fakulti yang mereka nak lah. Jadi fulfill kepada fakulti-fakulti itulah. Maksudnya macam Iqbal tadi cakap apa? Belajar fizik fizik susah kan? Fizik susah dulu masa sekolah kan? Betul. Tapi bila belajar di Tamidi, kita you boleh je belajar sebenarnya. Betul tak? Betul. Untuk macam pengetahuan semua, waktu saya SPM dulu saya ambil fizik, kimia semua dan juga admat tau. Tapi waktu sekolah biasalah orang kata admat susah, fizik susah kan. Dan saya merasai benda itu. Tapi bila saya masuk ke Tamidi, alhamdulillah dengan bantuan lecturer, bantuan rakan-rakan juga yang supportive semua, dan alhamdulillah saya berjaya. Saya berjaya untuk overcome kesusahan itu dan saya macam sekarang Madam, saya sangat suka dengan matematik. Jadi daripada dulu tak suka kan? Dulu saya kalau macam admat tu saya sangat suka dengan pengamiran dan pembezaan. Nampak saya sebut bahasa Melayu kan? Pengamiran dan pembezaan sebab dulu saya belajar bahasa Melayu. Tapi bila masuk kat degree, tadi saya perasan dekat dalam komen tadi ada yang tanya belajar bahasa apa kan? Okey, kita punya bahan pengajian kita adalah dalam English dan juga Arab lah. Untuk subjek Arab akan bahasa Arab dan subjek agama dalam bahasa Arab, dan subjek orang kata yang akademik yang lain adalah bahasa Inggeris. Tapi walaupun kita punya bahan pengajian kita adalah bukan bahasa Malaysia, bukan bahasa Melayu, tapi disebabkan kita punya tenaga pengajar kita adalah semuanya adalah tenaga pengajar tempatan. Jadi semua berpengalaman. Yang berpengalaman dan juga jadi sebagai itu boleh saya kata tiada halangan dari segi bahasa perantara. Lagi saya nak tambah sikit untuk pelajar-pelajar yang kohort akan datang ni lah. Mereka akan ambil bahasa Arab Arab dan juga satu lagi subjek agama iaitu dirosat. Dirosat dulu ada kan? Dulu saya ada. Tapi yang bagusnya kita ada dua bahasa untuk dirosat tu lah. Dah ada dua bahasa sekarang? Ya. Sebab pelajar-pelajar ni bukan yang daripada ada yang tidak ambil bahasa Arab kan. Jadi untuk memudahkan lagi sebenarnya pelajar-pelajar ini untuk belajar. Jadi tidak ada masalah untuk pelajar ni untuk belajarlah di Tamidi nanti. Okey, tadi ada yang tanya juga, ada belajar bahasa Arab sukatan khas ke? Dia boleh saya kata bukan sukatan khas, tapi memang untuk semua. Walaupun korang sebelumnya ada ambil bahasa Arab ke, ataupun waktu SPM tak ada ambil bahasa Arab pun, korang punya sukatan still sama. Jadi boleh saya kata dia tak ada nak membezakan lah. Kita tak ada nak membezakan sama ada kalau dia ni lebih, dia ada khas. Kalau dia ni kurang, tak ada gitu ya guys. Alright. Diorang risau ni bahasa Arab tu. Jangan risau. Bila belajar kita kat Tamidi ni, seronok sebenarnya belajar bahasa Arab. Itu kita punya ustazah kita semua macam memang bagus lah. Maksudnya kelakar kan. Jadi fun lah belajar dengan diorang kan. Jadi tak ada isu pun. Tak ada masalah pun belajar. Okey, macam tadi yang bila Madam cerita pasal lecturer kan. Saya teringat pula ada beberapa orang lecturer saya tu memang saya sangat seronok belajar dengan mereka.
saya sampai tak boleh nak tidur dalam kelas diorang sebab terlalu seronok, terlalu best, terlalu orang kata happening. Ini ini ikhlas Puji? Memang ikhlas tu. Ah. Bukan sebab live kan? Bukan sebab live. Dia tak ada skrip kan? Saya tak suruh tau. Tak. Okay. Sebab memang personally madam, memang saya alhamdulillah saya dapat merasai vibe tu. Kan. Jadi kadang tu ada satu ustaz saya ni, kalau saya boleh sebut nama, Ustaz Ashraf namanya, dia ajar. Ustaz Ashraf kan. Jadi mana-mana pelajar, mungkin ada alumni mungkin yang batch saya ataupun batch atas saya yang pernah belajar dengan Ustaz Ashraf, mungkin korang pernah dengar perkataan big data. Big data. Dia sebabnya Ustaz Ashraf ni dia ni kalau saya cerita sikit ni, kalau kita membawang sikit. Allah. Tak apa depan live boleh dia dengar tu. Kalau kita nak membawang sikit, mungkin Ustaz Ashraf dia ajar bahasa Arab. Tapi dia campur-campur bahasa dia. Kadang Sebab tu dia ajar you kan. sebab dia ajar saya. Jadi kadang tu dia ajar. Kadang tu dia masuk bahasa Inggeris, lepas tu bahasa Melayu. Lepas tu pernah sekali tu dia ajar saya, dia cerita pasal AI. Dia cerita je, apa je AI yang ada kat dalam dunia. Saya macam, ni belajar bahasa Arab tapi kenapa tiba cerita pasal AI ni? Dia cakap lah ada big data. Gaya dia tu big data. Kita kan sebab apa tahu? Sebab USIM ni kan Universiti Sains Islam Malaysia. So dia teknologi dan juga sains Islam. Jadi kita combination of sains Islam, sains dan Islam. So itulah kita kata special tentang di Tamidi lah. Jadi macam tadi Iqbal cakap tadi kan, actually tu sendiri pun ada pengalaman, dia ada ilmu kan. Jadi kita akan bantu pelajar ni lah untuk dari segi pelbagai bidang lah. Okey madam, saya rasa ada soalan lagi ke? saya tengok dulu. Saya tengok balik. Okey. Mungkin kalau soalan-soalan yang lain mungkin saya nak tanya ni lah. Tanya saya pula. Atau madam ada nak tanya saya ke? Tadi macam dah terjawab semua kan? Dah terjawab ke? Ke ada benda yang madam, ataupun mungkin saya boleh tanya lagi ni, mungkin ni kot. Okey, ni soalan ni penting juga. Okey. Kenapa lepasan SPM patut menjadikan Tamidi Sains Fizikal Teknologi ni sebagai pilihan pertama mereka di dalam UPU online nanti? Okey, pilihan pertama maksudnya mereka-mereka ni kenapa lepasan menjadi case pertama adalah ialah kita memberi laluan jelas lah kepada pelajar daripada Tamidi ke degree. So yang mana kita menyediakan asas kukuh kepada subjek-subjek sains tu lah, iaitu matematik, fizik, kimia, maths. Dan macam saya kata tadi, yang mana kenapa mesti pilihan pertama kan? Okey, sebab di USIM sendiri kita merupakan universiti integrasi nakli dan akli, yang mana kita balance dan dari segi dari segi ilmu Islam tu sendiri, dan juga dari segi pelajaran kita. Lagi satu yang bestnya di Tamidi, kita ada, selain daripada kita belajar je kan, kita ada kurikulum. Contohlah kalau you minat sports ke, kita ada sports, kita akan hantar pelajar-pelajar untuk masuk mana-mana sports punya pertandingan. Okey, inovasi pun sama. Inovasi pun kita akan hantarlah pelajar-pelajar, dan suka saya nak maklumkan bahawa nanti kita akan hantar pelajar-pelajar ke UiTM untuk masuk Pitram. 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 Dulu saya join media Pitram. Tapi masa tu batch baru Saya batch baru, nak kata batch baru ke? Yang Pitram. Waktu tu Pitram yang buat kat USIM. Buat kat USIM. Masa USIM jadi tuan rumah masa tu. Ni Ustaz Azwan jadi pengarah masa tu kan? Ya, betul. Masa tu dia masuklah. Saya masuk dan alamak, boleh cerita ke? Boleh, sebab inovasi ni sebenarnya adalah salah satu aktiviti yang kita galakkan pelajar-pelajar ni untuk mendedahkan mereka kepada inovasi produk-produk. Sebab pelajar-pelajar ni mereka ada ada kemahiran. Jadi kita nak pelajar-pelajar ni mengetengahkan diorang punya bakat dan kemahiran tu untuk mencipta satu produk innovation. So alhamdulillah, biasanya kalau kita hantar pelajar ni mewakili USIM lah inovasi, kita dah banyak menang. Kita dah banyak menang beberapa award lah. Alhamdulillah. Pendedahan kepada pelajar tu sendirilah. Lagi satu program-program lain juga, yang mana aktiviti lain lah, macam bahasa Arab kan, English apa semua. Kita pun banyaklah program-program atau aktiviti yang mereka boleh jalankan juga. Kita akan hantar pelajar ni. Debat,
Oh. Debat pertandingan debat dan sebagainya lah. Tadi nak cerita pasal innovation kan? Uish, kalau nak cerita pasal waktu saya Pitram dulu, untuk yang tak tahu, Pitram tu nama panjang dia adalah Pertandingan Inovasi Interasasi Matrikulasi. Betul tak, Madam? Okey, saya masih lagi ingat dia punya nama Tapi panjang masa tu. tu kita buat kat USIM. Masa tu buat USIM. Memang grand lah. Masa tu Memang grand. Bukan memang grand. Memang grand. Kita buat dekat DTCI itu. So memang ramai. Memang kita dapat penyertaan ramai daripada pelajar-pelajar Tamidi. Terus sangat ramai. Sampai kan kami terpaksa buat pemilihan. Pemilihan untuk mereka dapat untuk ni kan bertanding tu. Jadi alhamdulillah kita dah mengetengahkanlah pelajar-pelajar ni selain daripada belajar dalam kelas kan, diorang boleh buat berbagai aktiviti di luar lah. Itulah yang saya kata unik je di Tamidi, yang mana lepas SPM ni patut pilih Tamidi sebagai pilihan pertama. Jadi kita galakkan pelajar-pelajar ni untuk asah bakat, ataupun mungkin daripada sekolah lagi dah ada bakat sebagai pendebat ke kan, ataupun dia sekolah lagi dia dah join mana-mana program ataupun pertandingan innovation ke dan sebagainya. Jadi dia bolehlah di Tamidi kita ketengahkan mereka lagi lah kepada pelbagai inilah pertandingan. Banyak, Madam. Banyak yang kita dah sembang hari ni. Uish. Saya pun dia jadi macam orang kata mengimbau balik lah. Tiba-tiba teringat kan? Tiba-tiba teringat cerita-cerita lama macam uish. Baik lah. Rasa macam nak masuk Tamidi balik ke? Kalau boleh. Kalau Dia macam dia pun nasib baik, okey. Okey guys, sorry guys. Dekat belakang ni pun kita punya kru punya kru belakang pun ada juga alumni Tamidi guys. TSFT. TSU kawan TSU. saya ni. Okey, mungkin saya ada lagi 2 soalan untuk Madam. Sila. Sekejap, lagi 2 soalan untuk Madam. Okey, selepas tamat Tamidi Sains Fizikal dengan Teknologi, pelajar boleh menyambung pengajian apa ke program sarjana muda apa di USIM? Maksudnya apa je yang boleh ke ada yang tak boleh juga? Ke macam tu. Mengikut pada syarat kelayakan lah. Untuk pelajar TSFT macam saya terangkan sebelum tadi, yang mana pelajar TSFT selepas tamat setahun belajar di Tamidi, ditempatkan kepada pilihan antara 2 fakulti itulah, FKAB dan juga FST. Macam saya kata tadi, FST kita ada 7 program dan TSFT kita ada 3 program. Oh penting. Allah. Dekat belakang ni kita ada kita punya Tak perasan lah pula. Tamidi Sains Fizikal. Okey ini. Ya, yang bahagian tengah ni. Ni ya. Jadi guys, kita banyak ada program. sangat banyak guys program kita. Sebabkan kita daripada Sains Fizikal Teknologi. Jadi kita punya feeder macam yang dikatakan daripada awal tadi, kita ada Fakulti Sains dan Teknologi FST singkatan dia, dan juga Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina FKAB. Macam saya sekarang lah, saya adalah boleh saya kata mahasiswa FKAB. Jadi bila korang masuk je Sains Fizikal Teknologi ni, korang boleh pilih antara berapa ni? 3, 4 campur 3, ada 10 kursus ataupun program yang korang boleh pilih bila korang masuk je Tamidi Sains Fizikal dan Teknologi ni. Okey. Iqbal, saya ada satu soalan. Apa tu, Madam? Sebab Iqbal ni kita alumni Tamidi. Saya nak tanyalah, seronok tak belajar di Tamidi? Uish. Mestilah sangat seronok, Madam. Apa yang seronok? Macam saya, macam kalau saya ada cerita, macam tadi saya ada cerita pasal lecturer saya, Ustaz Ashraf kan. Ni kalau saya cerita kalau dari segi saya sendirilah. Sebab saya masa awal-awal masuk dulu, sebab saya memang excited. Sebab tu saya letak pilihan nombor 1. Sebab saya memang excited nak masuk. Nak masuk Tamidi ni. Jadi bila saya dah masuk tu, dan mostly apa yang saya expect tu saya dapat lah. Saya expect dapat kenal kawan-kawan baru. Lecturer-lecturer pun memang saya expect dia boleh saya kata nak ke arah level degree dah dia punya lecturernya. Sebab lecturer kita pun semua hebat-hebat belaka guys. Gitu. Jadi boleh saya kata kita punya cara kita belajar pun memang bagi saya satu penilaian yang sangat bagus. Sebabnya bila korang belajar bila korang masuk di Tamidi ni kan, dia punya cara belajarnya tu boleh saya kata dah lebih kurang sama dengan degree.
Dia punya cara belajar dia, cara lecturer mengajar. Jadi bila korang dah masuk ke degree, korang tak jadi Tak terkejut, tak terkejut. tak terkejut. Tak ada culture shock macam apa assignment ni? Ni kenapa? Tak ada gitu. Jadi benda ni bagi saya sangat membantulah. Khususnya bila korang masuk Tamhidi di USIM guys, khususnya Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi lah. Sebabnya lagi-lagi waktu untuk kalau subjek untuk kos ini, untuk program Sains Fizikal dan Teknologi ni, korang juga akan belajar satu subjek khas, subjek yang memang akan sentiasa ada, iaitu subjek coding guys. Subjek coding. Tapi Masa tu siapa ajar you? masa saya sebab saya belajar 2 sem. Sem 1 saya belajar dengan Cik Afifah, Miss Afifah. Dan sem 2 saya belajar dengan Dr. Nuruddin. Tapi korang jangan risau, coding ni bagi saya, mungkin sebab saya suka coding kan, tapi nak saya beritahu korang, coding ni sangat senang. Dia tak ada terlalu senang, tapi dia okey dengan di samping boleh bawa. Sebabnya kita ada lecturer-lecturer yang membantu. Dan saya pun start suka coding pun daripada Tamhidi sebenarnya. Gitu. Semua bermula dengan Tamhidi lah. Boleh kata Fizik, tiba-tiba macam kat sekolah tak boleh nak, macam payah, susah nak faham kan. Betul. Tapi di Tamhidi kita faham, belajar kan subjek tu. Dan coding pun sama juga. Betul. Saya kata waktu saya SPM dulu, fizik, math dengan coding ni antara yang saya macam kurang sikit lah. Tapi bila masuk Tamhidi, memang InsyaAllah orang lah. kata strong lah naik atas. Okey. Itu sebab saya kata di Tamhidi kita ada persediaan. Persediaan kepada pelajar-pelajar ni daripada lepasan SPM nak ke Tamhidi. So Tamhidi tu asasi. Persediaan kepada pelajar ni untuk menyelesaikan diri mereka di universiti. Jadi bila dia nak ke degree nanti dia orang taklah terkejut kan. Lecturer kadang-kadang lecturer kan bagi assignment, projek dan sebagainya. Di Tamhidi kita dah lalui semua tu. Kita dah lalui dah. Jadi mereka ni, pelajar-pelajar ni tidak ada masalah untuk adapt suasana belajar di degree nanti. So itulah kelebihan kepada pelajar-pelajar di Tamhidi. Jadi guys, apa lagi guys? Korang tunggu apa lagi? Buka UPU online sekarang. Isi. Search Tamhidi Sains Fizikal Teknologi dan pastikan Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi USIM adalah pilihan nombor 1 korang. Kenapa? Hashtag kita, #USIM pilihan pertama. Okay guys. Okay, mungkin Madam. Ada soalan lagi? Soalan yang saya punya soalan, orang kata kota soalan saya dah habis. Okey. So saya cari soalan baru pula. Boleh Okey. Dah kena warning dah ni. Dah berapa minit tinggal? Okey, ada yang tanya. Okey. Takwim USIM sama ke dengan IPTA lain? Di Tamhidi. Di Tamhidi kita tak sama dengan fakulti lah. Kita di Tamhidi kita ada 18 minggu. Kalau nak tengok takwim, boleh tengok dekat dalam website kita ada sediakan. Setiap semester memang kita akan masukkanlah takwim tersebut lah. So berbezalah dengan fakulti, cuma di Tamhidi kita 18 minggu. Saya baru Ada soalan? bukan soalan. Saya perasan ni. Saya rasa ni Ustaz Ashraf ni masuk dalam Saya rasa Ustaz Ashraf ni. Assalamualaikum Ustaz. Mau Ustaz saya cakap yang baik-baik je tau Ustaz. Ni anak murid Ustaz nakal. Okey, saya tengok satu komen ni. Wajib ada bahasa Arab SPM ke untuk masuk Tamhidi USIM ni? Okey, tak wajib. Kita boleh pilih lah, maksudnya pelajar yang tak ada bahasa Arab boleh, yang ada bahasa Arab pun boleh. Khusus untuk aliran sains, dengan syarat aliran sains. Aliran sains. Maksudnya as long as korang ada aliran sains, maksudnya korang belajar sains tu walaupun tak ada bahasa Arab. Kena ada fizik, kimia, bio, apa semua. Kalau tak ada bio pun ada fizik lah. Yang penting ada metode tambahan semua tu. Dan kalau tak ada bahasa Arab pun boleh masuk. Jadi gitu guys. Jadinya boleh saya kata apa lagi yang korang nak? Jadi jom masuk. Cuma nanti kat Tamhidi kita akan belajar lah bahasa Arab. Okey. Sekejap saya tengok lagi apa lagi yang ada. Allah Akbar. Ni tadi Ustaz Ashraf tadi. Allah. Apa dia cakap? Ustaz Ashraf kata BA adalah wajib bagi semua pelajar. Bahasa Arab wajib. Okey. Bahasa Arab wajib ambil oleh semua pelajar. Tidak dikecualikan lah.
Hanya TSFT sahaja tidak perlu. Okey, betul Ustaz. Betul tu Ustaz. Hanya TSFT sahaja tidak perlu. Cuma dekat Tamidi wajib lah semua ambil. Cuma bila nak masuk ke Tamidi tak wajib. Ya. Yeah. Okey. Lagi. Oh, saya baru perasan madam sebenarnya. Apa dia? Ramai ni anak murid madam. Ya ke? Dia tulis kat sini Sebut nama. kalau nama akaun dia ni, Nama ni lah nickname nama akaun dia ni Ai ada ke? Ada ke? Oh, nama tak Ada ke macam tu? Faiz. Kalau sebut bash mungkin saya kenal kot. Okey. Dalam program degree nanti bahasa pengantaran pun English ke? Itu boleh saya kata bergantung. Bergantung kepada program. Sebabnya bila lain, sebab kadang tu dia ikut kepada subjek tu sendiri. Macam tapi jangan risau. Mostly pensyarah di USIM dan macam khususnya di Tamidi dan juga degree pun mostlynya adalah lecturer tempatan. Jadi orang kata penggunaan bahasa Melayu tu still yang utamalah. Okey. Jadi jangan risau. Kita bahan-bahan pengajaran, bahan-bahan PMP memang dalam bahasa Inggeris. Tapi tengok pada subjek lah. Kalau bahasa Arab, kenalah bahasa Arab kan. Macam subjek saya iaitu computer skill, memang dalam bahasa Inggeris. Assignment pun semua dalam bahasa Inggeris. Ya. Dia jadi tak ada macam pelik sangat kan. Tiba-tiba kita belajar bahasa Arab tapi belajar bahasa Inggeris. Macam mana tu? Dah jadi macam kita belajar bahasa Inggeris kan. Okey, kita tengok yang lain. Okey. Ni tadi anak murid medium lagi. Dia lah guys, sebab medium Halimatun ni dah 21 tahun guys mengajar di Tamhidi. Jadi boleh saya kata dah beribu pelajar dah yang dah merasai air tangan medium Halimatun ni. InsyaAllah. Saya seronok tengok pelajar-pelajar saya. Bila kata ramailah pelajar-pelajar saya berjaya di depan ni, yang sebelah saya ni kan. Seronok saya tengok. Bila ini pun saya jumpa Iqbal ni pun kebetulan, tak ada janji apa pun. Tiba Iqbal tegur saya sebab saya memang tak kenal pelajar sangat. Kalau macam mungkin saya kenal macam tu lah. Tapi bila Iqbal tegur kan, mungkin okey saya ingatlah waktu tu. Jadi memang ramai pelajar lah sebenarnya. Ramai saya pelajar. Okey, sekejap saya yang lain. Okey. Okey. Ada yang tanya ni. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau kita ingin bahagian computer science, wajib ke ada subjek sains komputer? Maksudnya daripada Tamidi TSFT tu, you ambil je, masuk je Tamidi Sains Fizikal TSFT ni. Lepas tu nanti lepas Tamidi boleh je apply. Fakulti degree program jaminan maklumat tu. Jadinya kalau korang memang minat untuk sambung ke degree mungkin dari segi computer science ataupun kalau kat USIM kita panggil ISA lah kan. Jadi kita ada ISA tu di FST. Jadi kita boleh masuk memang boleh saya kata itulah dia punya jalan dia. Dia punya jalannya tu adalah masuk TSF, laluan dia tu daripada TSF boleh ke dia punya cabang itu antaranya ke computer science di USIM degree. Alright. Okey. Dia minat coding juga lah kot. Mungkin dia ni pun ada mungkin kalau saya jumpa dia ni mungkin kita boleh jadi geng ke kan. Saya nak tanya Iqbal lah. Tapi masa dah tutup tak apa. Sikit je. Elektronik kan? Saya elektronik. Elektronik. So apa beza dengan electrical? Okey, beza kalau macam saya ambil elektronik. Beza elektronik dan juga electrical ni adalah dari segi subjek mostly sama. Okey, mostly subjeknya sama sebab orang kata asas kepada benda tu adalah merujuk kepada benda yang sama. Cuma dia punya bezanya tu adalah dari segi boleh saya kata kalau bila kita kerja lah. Kalau kita kerja, dia punya beza dia tu adalah dari segi voltage ataupun current yang kita main lah. Contoh kalau macam saya elektronik, so saya akan lebih kepada komponen-komponen. Maksudnya umpamanya saya buat komponen dalam satu barang dan orang elektrik yang akan pakai barang tu.
Gitu Tapi contohnya. kiranya masa sebelum nak masuk ke degree tu kita dah diberi taklimat kan? Ada Betul. taklimat kan daripada fakulti untuk pelajar-pelajar tamidi. Jadi pelajar-pelajar ni dapat maklumat jelas lah untuk memilih mana-mana degree yang dia nak kan. Ya, betul. Okey. Jadi sebab tu korang kena masuk Tamhidi ni. Sebabnya dekat Tamhidi ni kita memang macam seperti yang Madam kata tadi, dia adalah satu persiapan. Persediaan. Persediaan. Adalah persediaan untuk kita. Mungkin ada antara kita yang belum tahu hala tuju nak ke mana. Okay. Mungkin ada antara kita yang belum tahu hala tuju nak ke mana, ataupun mungkin akan ada yang dah plan dah dia punya hala tuju ke mana. Dia punya jalan dia tu nak jadi kerja apa, nak masuk degree apa semua. Tapi kena ingat, kita kena ingat kita punya permulaan kita tu. Jadi kita punya permulaannya tu macam sekarang ni, kita punya permulaan kita adalah mendaftar di dalam Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi, di mana dia punya cabangnya tu sangat banyak. Macam saya kira tadi ada 10 cabang yang kita boleh masuk untuk yang akan datang. Jadi pastikan bila isi UPU nanti yang akan datang ni, sebab tak silap saya result SPM keluar bulan 3 tak silap saya, Madam. Bulan 3. Bulan 3 keluar. Jadi Anggaran macam tu lah. jadi selepasnya tu akan ada orang kata isi balik untuk UPU kan. Jadi waktu tu korang isi balik, korang pastikan Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi di nombor 1. Nombor 1 USIM pilihan Pertama. Ya, itu hashtag kita guys. Okey. Jadi Madam, nampaknya kita dah berada di hujung rancangan. Jadi sebelum kita nak akhiri sesi kita ni, saya nak minta mungkin sedikit mutiara kata ataupun kata-kata lah daripada Madam untuk kita punya bakal, mungkin boleh saya kata adik-adik saya nanti lah kan. Adik-adik yang mungkin akan masuk ke Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi ni. Okey, ayat saya simple je. Sekiranya anda semua berkesempatan untuk berkesempatan, saya jemput ramai-ramai datanglah ke USIM untuk merasai sendiri suasana di USIM. Di USIM kita rasa damai, tenang, okey. Dan jauh daripada kesesapan kota. Jadi itulah keistimewaan kepada kita lah di USIM. Jadi saya harap pemilihan adalah pilihan pertama untuk USIM lah. USIM pilihan pertama. Jadi mungkin saya rasa mungkin itu sahaja mungkin untuk pagi ni. Sebab jangan risau, kita akan ada sesi-sesi yang lain. Macam petang ni, jangan lupa guys, petang ni pun kita akan ada sesi untuk kos Tamhidi juga. Untuk kos degree, maafkan saya, untuk kos degree bahagian medik guys. So kalau korang berminat untuk sambung ke bahagian perubatan pada ijazah nanti, degree nanti, jadi jangan lupa masuk live kita pada petang ini guys ya. Okey, jadi itu saja daripada saya. Okey, Madam, ada nak tambah lagi? Saya rasa itu saja. Itu saja. Jadi pastikan, sekali lagi saya ingatkan, pastikan bila isi UPU, pastikan Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi nombor 1. USIM pilihan pertama. Okey guys. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada apa lagi ke? Ada Encik Suhail. Suhail. Encik Suhail ni orang HCP. Oh. Kalau matrik atau asasi terbuka dinilai masa nak apply degree, boleh apply USIM tak? Boleh. Sebab kalau kat sana kan, tapi diorang akan kena isi UPU balik. Jadi kalau awak pilih Tamhidi siap-siap, jadi awak dah boleh kata auto masuk USIM dah guys. Gitu. Jadi umpamanya saingan awak tu hanya kawan-kawan awak sendirilah, orang-orang dalam Tamhidi tu je. Sebab kita memang dah masuk USIM. Petang ni jam berapa? Petang ni pukul 2.30. Petang ni 2.30 guys. Jadi boleh set masa petang ni untuk kita tengok sesi yang petang ni pula Untuk degree. Untuk Itu degree. degree yang kita minta itu. Ya. 10 program tu nak tengok mana? Kita boleh tengok dekat dalam website. Dalam website website Tamhidi. UPU online pun ada juga. Betul.
USIM Admission TikTok, dekat apa Instagram, di Tamidi official Instagram. Boleh tengok dalam website lah, website Tamidi. Kita ada brochure lah. Okay. Okay guys. Terima kasih kepada studi yang hadir dan I see you when I see you. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Iqbal. Terima kasih madam.